dalam masa semaya tu kita mengerjakan semaya. Itu makna ijabah hakikiyah. Hak wajibnya tak ada khilaf, semua mengatakan ijabah hakikiyah, waktu wajib. Yang ni kita semaya dalam waktu tu. Ada pun hak ni ada khilaf jawab. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, kepada orang yang dengar. Dengar tu dengar lagu mana? Dengar lagu mana? Kalau sampai dulu tak timbul lah masalah, dia dengar suara biasa ni lah. Kalau sekarang dia dengar speaker, kalau dengar orang apa namanya, pakai kaset, dan macam-macam lagi lah lagu mana. Jadi ulama-ulama dulu baik bicara mana secara umumnya dia kata iaitu setakat kita dengar dengan telinga kita, hak biasa. Qadat tu lah, qadat tu. Kalau kita dengar dengan telinga kita, maka kita kena jawab. Kalau melalui speaker pun tidak wajib, tidak wajib dan tidak sunat. Hak sunat, kata sunat ataupun wajib tadi, hak dengar dengan telinga, sekat dengar dengan telinga. Yang ni bagi orang yang pendengaran dia tu biasalah, pendengaran biasa, tidak tuli ataupun berat telinga, tidaklah. Maknanya sejauh tu itu pendapat yang berhubung dengan yang ketiga, berhubung dengan hadis ni. Yang keempatnya, ada yang mengatakan apabila kamu dengar, maksudnya wajib pergi semaya tu, tepat tu wajib pergi semaya, kira-kira sejauh tu lah, sejauh yang mana kamu dengar lah, wajib pergi situ. Sebab ada ulama yang mengatakan wajib pergi semaya Jumaat tu, wajib pergi semaya Jumaat. Ahli zahir mengatakan begitulah. Bahkan mereka mengatakan kalau tidak semaya Jumaat tak sah nak semaya. Sampai setara tu ada yang mengatakan begitu. Tapi jumhur ulama tak kata gitu, tak kata gitu. Itulah berhubung dengan hadis ini. Bagi orang yang mengatakan ini perkara yang kelima pula berkait dengan ini. Satu, dia ada kaitan dengan hak tadi juga, iaitu kita kena jawab hak muazzin kata tu. Kalau wajib, bagi orang yang kata tak wajib ni lah salah satu dalil dia. Kalau wajib, tentulah Nabi SAW, ni dalam riwayat Muslim ni dan lain-lain, Nabi SAW bila dengar muazzin, pernahlah bila dengar muazzin takbir, dia pun kata alal fitrah. Bila muazzin itu bertasyahud, dia kata kharaja minan nar qalu. Jadi orang-orang yang mengatakan tidak wajib jawaban ni, dia kata kalaulah tak boleh kata hak lain, kena kata supaya hak muazzin tu wajib, mana wajib, macam mana Nabi SAW kata lagu lain? Lepas tu tak ada sebut pun dia kata supaya muazzin kata tu. Ini menunjukkan sunat, sunat jawab azan itu supaya dengan hak muazzin kata tu sunat. Satu. Yang kedua, ni hak lain lah, perkara yang kelima tadi. Ulama-ulama yang mengatakan pada ketika muazzin duduk band tu boleh kecek ke tidak? Boleh kecek ke tidak? Hak jawab tu satu perkara. Bagi orang yang kata wajib, ialah dia jawab lah, lepas tu lepas jawab tu boleh kecek ke tidak? Kau kena duduk dia. Ataupun bagi orang yang mengatakan sunat, kalau dia tak jawab langsung pun tak apa, ini nak kecek tu boleh ke? Masalahnya boleh kecek ke tidak? Kau tak jawab saja, tak jawab tu tak apa, tidak wajib, sunat saja jawab. Kalau tak jawab pun tak apa, tapi kena dia. Kalau lagu macam itu perkara yang kelima. Di situ pun ada khilaf juga, tetapi mengikut jumhur ulamanya boleh cakap. Cuma sebaik-baiknya tak usah bercakap hak tak molek lah, hak di luar daripada ingat kepada Tuhan lah. Sebab dia pegang dengan hak ni lah. Nabi SAW kata, dia tidak kata serupa dengan hak muazzin kata. Dia kata alal fitrah. Bila muazzin tu tasyahud, kharaja minan nar. Dia kata gitu. Itu macam bercakap lah tu, cakap benda lain lah.
Daripada situlah juga. Dan begitu juga ada dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW ada juga bercakap dengan sahabat dia pada ketika muazzin itu duduk baik. Ini menunjukkan tak apalah, tak apa. Walau bagaimanapun bercakap tu seboleh-bolehnya, janganlah yang bercakap hak tak molek lah, ataupun hak di luar daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang mengatakan kena jawab tu, dia kena jawab juga. Dia takwil lah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sana, riwayat Muslim sana. Dia kata boleh jadi hak ni cerita hak dulu sebelum ada perintah supaya jawab azan muazzin tu. Boleh kata lagu lain. Boleh kata lagu lain. Satu. Yang keduanya, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu ni tidak bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata juga supaya muazzin kata. Cuma perawi tidak ada menyebutkan. Atas dasar banyak dah sebut dah lain. Dan dia ajar orang lain supaya sebut supaya muazzin sebut. Takkanlah dia sendiri tak sebut. Walaupun dia ada sebut benda lain sebagai tambahan. Hak tu tak ada sebut juga. Dia tetap nak pertahankan hak asal lah. Mana hak tadi tu sebagai hak asalnya, hak jawab muazzin itu. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak wajib ataupun tidak mesti jawab lagu tu, dia pegang dengan hak ni lah, tak ada sebut ke mana-mana pun tak ada sebut. Seterusnya Imam Abu Dawud amari riwayat daripada Ibnu Lahiyah, Haywah dan Sa'id bin Abi Ayyub dari Ka'ab bin Alqamah dari Abdurrahman bin Jubair dan seterusnya. Jadi kita fahamlah tu cara Imam Abu Daud. Kadang-kadang dia buat gitu, kadang-kadang tidak. Iaitu Ibnu Wahab ni ambil daripada Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ni orang tak kuat, dhaif, perawi yang dhaif. Sebab itu Imam Abu Daud tak amari seorang dia. Selain daripada Ibnu Lahiyah, Haywah seorang lagi Sa'id bin Abi Ayyub. 3 orang ambil daripada Ka'ab bin Alqamah. Kalau tidak sabit orang lain-lain tu, kalau Ibnu Lahiyah seorang, tak lagi dah lah hadis ni. Tapi oleh kerana ada hak lain-lain, maka sanad ini tak apalah, mana boleh diterima lah. Kalau Ibnu Lahiyah seorang tak boleh. Dia nak ceritanya kadang-kadang sesuatu hadis tu ada juga orang perawi dhaif riwayatkan, tapi ada juga riwayat yang sama tu diriwayatkan oleh orang yang tidak dhaif. Kadang-kadang dikumpulkan perawi-perawi itu setempat, kadang-kadang tidak. Kalau di sini tak apalah. Setengah-setengah tempat tu apabila dia sebut perawi dhaif saja, kita berasa macam tak ada dah hadis tu hak lain. Melalui tarik orang yang thiqah, kita berasa gitu. Kita tak boleh kata selalu gitu, tak boleh lah. Sebab ada kalanya satu riwayat itu dikemukakan melalui perawi yang dhaif, tapi bukan bermakna tak ada jalan riwayat yang lain kalau tidak ada perawi yang dhaif. Tidak makna gitu. Dia kata supaya tu juga, supaya dengan riwayat tadi juga, kamu ucapkan seperti apa yang diucapkannya, kemudian kamu berselawatlah ke atasku. Cuma ada ni hak selawat ni. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi selawat kepada sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Apa makna berselawat kepada aku 10 kali? Yang ni doakanlah untuk aku. Itu makna selawat kepada Nabi, berarti doa untuk dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala selawat kepadanya, Allah doa ke? Tidak pada doa. Allah rahmati dia. Allah rahmat kepadanya 10 kali. Bui rahmat 10 kali. Itu makna sallallahu alaihi. Kemudian kamu mintalah dengan Allah untukku wasilah.